Jalan-jalan nak beli apa, tengok-tengok ada penyanyi pakai cermin mata. Ku suka dia buta. Lepas dia buka cermin mata, bukan buta, rupa-rupanya dia cuba penyanyi tepi jalan yang silau mata. Memang nasiblah. Tapi ku bagi sahajalah, biar dia ada simpanan sendiri, supaya dia tak nyanyi lagi tepi jalan. Yang ku tak sangka dia jumpa lagi. Lepas tu aku sembang-sembang tanya-tanya, kenapa menyanyi tepi jalan? Dia kata bukan senang nak cari kerja. Belum-belum ni dia dapat kerja tetap, tapi dia habiskan duit beli gitar. Lepas itu ku teringat aku juga ada gitar, tapi aku jual. Kerana bukan kerana putus asa nak berlatih, tapi sebab takut nanti kenapa. Jadi sebab tidak mahu kenapa-napa, ku berjual pada abangku itu. Aku jual RM5 pada abangku supaya tidak rosak. Semoga tidak rosak gitarku itu. Yang alhamdulillah ku lihat gitar itu tidak rosak. Alhamdulillah masih baik, gitar tidak rosak. Nasiblah. Biar sajalah, itulah nasib, tak ada kerja, hanya nyanyi tepi jalan sahaja. Untung aku hanya nyanyi di media sosial. Semoga orang itu dapat kerja artis lah. Semoga banyaklah orang dapat kerja baru. Semoga banyaklah kerja baru. Susah nak dapat, apa tak lari lagi. Memang nasib nak cari kerja. Hanya mampu nyanyi tepi jalan, tapi tetap suara sedap. Terima sajalah nasib gitu. Atau tunggu saja orang buka studio filem di Kedah ini.